Di Stadium Shah Alam, jaringan sendiri pemain Johor FC pada lewat permainan menyelamatkan Selangor dari dimalukan apabila kedua pasukan seri 1-1. Hanya 10 minit awal di babak pertama berlangsung menarik dengan peluang terbaik Selangor hadir menerusi R. Surendran. Bagaimanapun, Surendran gagal menyudahkan peluang sekalipun hanya tinggal Anis Farun untuk ditewaskan di gawang Johor FC. Babak kedua, tidak banyak perubahan yang ditunjukkan kedua pasukan apabila keduanya lebih banyak bermain secara berhati-hati. Selangor seharusnya di depan pada minit ke-48. Namun R. Surendran sekali lagi gagal menyudahkan peluang terhidang. Johor FC yang sesekali melancarkan serangan akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-64 apabila Eddie Helmi Manan menyudahkan peluang setelah penjaga gol Selangor Megat Amir Faisal gagal menangkap kemas hantaran Christopher Musa. Tersentak dengan jaringan tersebut, Selangor kembali memperkemaskan rentak permainan. Di saat perlawanan seakan memihak kepada Johor FC, Selangor berjaya memperoleh gol penyamaan, namun ianya ihsan pemain Johor FC, Hamzani Omar yang tertampan bola rimbatan Amri Yahya 30 saat sebelum perlawanan tamat. Selangor 1, Johor FC 1.